Duit raya anak, simpan ke belanja? Ada ibu ayah simpan, ada juga ibu ayah yang masih gunakan duit raya anak untuk perbelanjaan semasa seperti mainan, pakaian ataupun keperluan lain. Tak salah untuk ibu ayah belanjakan sedikit duit raya anak, namun kena ada had dan matlamat. Pengurusan kewangan anak perlu dirancang sejak awal supaya anak-anak ni tak membesar tanpa tabungan. Untuk elakkan ibu ayah terguna duit raya anak, simpanan yang terbaik adalah dalam bentuk emas, iaitu akaun emas Cap Junior Public Gold. Ini kerana pertama, emas nilainya kekal, duit kertas makin lama makin susut nilai, tapi emas kali inflasi dan beri keuntungan dalam jangka masa panjang. Kedua, elak daripada terguna. Kalau simpan duit raya anak dalam tabung akan mudah terguna, tetapi dalam emas susah nak keluarkan melainkan jika keadaan terdesak ataupun sudah capai target. Ketiga, ibu ayah boleh ajar anak-anak simpan aset. Dari kecil, anak-anak dah faham konsep simpan dalam bentuk emas. Bukan sekadar duit kertas yang nilainya turun 2% hingga 3% setiap tahun disebabkan inflasi. Simpanan emas dalam akaun emas Cap Junior, kita boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Bila dah cukup gram, kita boleh keluarkan emas fizikal dalam bentuk dinar ataupun gold bar. Kita kumpul banyak-banyak emas, kita boleh simpan sebagai dana pendidikan anak apabila anak masuk universiti kelak tanpa bergantung kepada pinjaman PTPTN. Untuk ibu ayah yang nak tukarkan duit raya anak ke dalam bentuk emas, boleh isi borang sign up ataupun boleh klik link bio untuk Ain bantu step by step dalam simpanan emas perak yang terbaik.